So kita nak pergi ke Abayati Store. Dulu Mandarin Mall kan dah jadi Abayati Store. So jom tengoklah ada apa. Banyak lagi dah barang. Dan masih meriah. Macam ni lah, macam apa orang kata? Macam cowboy lah kan? Dia supermarket yang versi macam low sikit. Dia macam borong-borong gitu. Tengok. Betul? Mari dulu. Kita tengok harga Indomie berapa kat sini je. Murah saja. RM5.80. RM5.50. Murah aja. Selalunya dalam RM7-8. Kalau kedai apa? Kedai biasa. Kedai biasa. Ambil yang pedas atau yang pedas? Ni semua tak pedas ni. Semua biasa je. Ni special. Oh, ni agak spicy special. Chicken Mafi pedas. Mafi har. Mafi ish? Sekilo pun RM9. Sekilo RM9. Ni kami beli itu. Ni kan kita beli tu. Tapi kau ni beli 3 kilo. Mana ada 3 kilo? Ada. Ni berapa kilo? 10 kilo ke apa? Ni 10 kilo ni, 10 kilo net. Aduh, WSA Asia. Ni beras ni beras perang ni. Beras diet. Tu, tengok. Arus Fresco 5 kilo 26. 5 kilo 26. Kita beli apa? 28 ni. 28 mahal sikit lah. Oh, 28. Oh, Sama ni awak Syurin. 28. Okey lah. Kita dekat Indomie ni. Tak ada Indomie bedah ke Ron? Mana nak apa? Nak ni, kasih humus tak? Oh, dah ada orang makan ni. Aduh, tak suka. Dia dah makan separuh. Dah ikut apa lagi tu? Takam macam megat. Shout out tu megat kan kalau tengok video ni. Mana tengok? Sumatera, dia tu dia apa? Sumatera. 2 kali pedas. Oh, RM6 je. RM6. Kenapa tak boleh nak import yang ni besar punya? Kenapa tak boleh? Ada rasa. Asyik-asyik kecil je. Habis duit dah beli kecil-kecil. Bukan tu. Dekat ada yang boleh ada. Maksudnya susah nak jumpa. Bukan sini RM3.8 je. Bombil apa? RM4. Nah, ni kurang je. RM4.5. Kadang-kadang RM4, kadang-kadang RM6 pun dia. Ikut pada kejahatan hati masing-masing. Aku itu beli RM6 tak guna. Aku tak mau main lagi kecil-kecil. Aku nak main kedai besar-besar. Nak main sana. Naik kereta ke jalan kaki ke. Dekat je kita. Tak jauh pun. Kero nak beli apa Kero? Macam mana? Kero dia tadi duduk cakap pinggang nak cari apa tu. Tak nak beli apa. Sebab nak beli Indomie pedas tak ada. Tahi ni. Ini makan apa? Ampun, aku tak makan tahi ni. Orange. Makmul Musalah. Oh, ada. Berapa? RM30. Selalunya berapa? Murah. Selalunya 45. 40, 50. Tu harga standard ah. Pegang. Berapa bayar je? Entah. RM29. RM9.50. Jadi siapa nak beli boleh tekan back askar aku. Tapi siapa yang tengok memang jadi RM50 lah. Siapa yang tengok kami akan tak harga RM60 satu pack. Jom, kita lah kali beli apa je? Beli barang. Lah kali beli bekal dengan bawang. Saya nak beli kira. Orang lain beli. Memang makan nasi, lauk dia bawang. Tadi Cik Yus ada bagi kat kita ni apa chili oil. Oh ya. Chili oil dengan sambal belimbing yang hitam tu. Oh, alhamdulillah lah. Lepas tu ada ni tom yum paste. Oh, Yang dalam botol kaca tu. Memang sampai gila. banyak lah. Boleh lah. Lepas tu ada kopi tu.